Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, tachahau, wanakam pada semua penonton Nadi Penang Videocast. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita dapat lagi kembali bersiaran ke udara dalam Nadi Penang bersama dengan tetamu khas yang kita datangkan setiap kali kita punya siaran kita lah, insyaAllah. Jadi hari ini kita membawakan seorang tokoh yang disegani di Tasik Lubang khususnya disegani bersama saya IR Rafai, hos anda, dan juga saya JSSP Jamsari Samad. Dan hari ini kita membawakan tetamu undangan kita, iaitu YB Haji Muhammad Sabri bin Saleh. Selamat datang. Atau dikenali sebagai YB Pakcik Sobri. Pakcik Sobri. Itu nama yang terkenal lah. Nama yang dikenali. Pakcik Sobri tu dia yang boleh jadi lekat. Pakcik Sobri tu apa? Pasal apa yang ada panggil pakcik tu memang orang kampung ni ya. Dia cerita Pakcik Sobri ni memang di kampung tu semua panggil pakcik. Kecil besar, tuan muda panggil Pakcik Sobri. Lepas tu yang bila bertanding pun pakcik guna nama Pakcik Sobri. Dah diketahui pun Pakcik Sobri. Dia kata undi pun. Dia kata undi pun. Kan kalau calon nombor 2 itu. Calon nombor 2 Pakcik Sobri. Pakcik Sobri. Gitu. Ya, kan kot guna Pakcik Sobri tu ni je. Rupanya dia kata undi pun Pakcik Sobri ya. Pakcik Sobri. Jadi untuk pengetahuan penonton, kita YB Pakcik Sobri ni adalah adun Pematang Berangan, Minang, bawah Parlimen Tasik Lugok. Dan juga beliau ada YDP yang di-Pertua PAS kawasan Tasik Lugok. Pengurusi Latas Lajnah Asas Tani dan Alam Sekitar. Lajnah ni kira ni lah Mak Sabu punya memantau Mak Sabu lah. Mantap. Mak Sabu. Pulau Pinang lah. Latas Pulau Pinang. Latas Pulau Pinang. Okey. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada YB sudi hadir. Ya. Terima kasih kembalilah sebab sudi jemput pakcik pada malam ni. InsyaAllah tiap-tiap kali keluaran episod kita jemput YB kita untuk terus dari terus dari sumber. InsyaAllah. Pasal YB kita dia mengetahui kan kawasan dia wakil tu. Jadi banyak benda yang kita boleh tahu dan kita boleh expose kepada masyarakat. Saya pun bila jemput YB datang ni baru kita tahu macam ni, Sungai Bakap macam ni, Sungai Dua macam ni punya kan. Yalah. Jadi kita boleh tahu dan kita boleh habaq kat rakyat lah apa yang ada di kawasan kita, di dun kita. Jadi boleh mula kot macam abang Jam. Kita nak mula dulu pasal tadi kita dah tanyalah Pakcik Sobri kan. Yang boleh kata Pakcik Sobri tu latar belakang lah Pakcik sebelum Pakcik YB Pakcik Sobri terlibat dalam politik lah kan. Sebab macam itu Abang Bidin dia latar belakang daripada Kilang kan, daripada Kilang. Kemudian dia masuk PAS daripada muda, dia tertarik ni apa semua lah kan. Pakcik pula macam mana professional di Pakcik dia apa nama hebat je dia punya jawatan tu. Tapi kita nak dengar sendiri ya, pasal kita dah dengar orang cakap apa. Tak hebat tahu mana kan. Okey. Rompas gitulah. Pakcik ni dulu masa mengaji sekolah tu sekolah Isyad, lepas tu kemudiannya sambung pelajaran ke UiTM. Kemudian pada tahun 1987 ditawarkan kerja di MARA. UiTM tu ambil bidang apa? Bidang pengurusan perniagaan. Ijazah. Diploma saja. Masa tu diploma saja. Kita masuk guna SPM masa tu. Dan Pakcik kerja MARA ni daripada 87 sampai ke tahun 2014. 2014. Lebih kurang 27 tahun setengah lah Pakcik bertugas di MARA ni. Dan kebanyakan jawatan yang Pakcik sandang sepanjang 27 tahun tu sebagai pegawai MARA daerah. Ada beberapa tahun yang Pakcik masuk ke MARA Negeri Pulau Pinang sebagai pegawai di bahagian bimbingan usahawan, anjuran khusus, jaga khusus dan sebagainya. Tapi sepanjang perkhidmatan kebanyakannya semua pegawai MARA daerah. Dia banyak daerah lah. Banyak daerah.
Bermula daripada daerah Kota Start, Kubang Pasu, Kerian, ya. Kedah, Perak. Kemudian Serampai Tengah. Penang mana. Kemudiannya masuk di Kulim, Sungai Petani, Langkawi. Last sekali di Syek, Kedah. Sik lah. Di Langkawi pun Pernah berkhidmat di Langkawi selama lebih kurang setahun setengah. Setahun setengah. Jadi kira pakcik ni kira berapa Perdana Menteri? Tahun 80 Mahathir lama lah. Ya. Kemudiannya lepas Mahathir Pak kan? Pak Lah, Najib. Najib. 3 Perdana Menteri lah. Kira pakcik pencen 2014. 2014. Masa pencen tu umur 49. Oh, mudah. Awal penjen. Sebab kita di Mara ni, kita duk ajak orang jadi usahawan. Duk ajak, duk bagi, duk bimbing masyarakat orang Melayu ni jadi usahawan. Jadi rasanya tak kena kalau kita sendiri tak jadi usahawan. Kan? Pakcik sebelum tu pun pakcik dah mulakan perniagaan macam-macam lah. Ada kedai perabot dan sebagainya. Dan pada 2014 tu yang jadi nak berhenti awal tu pasal tu pakcik dah mula pajak kelapa sawit ni. Masuk bidang baru. Dan bila kita mula projek tu, masa kita tu bila kita pergi kerja tu kita duk fikir projek. Jadi rasa bersalah lah dalam diri ni. Kan? Bila rasa bersalah tu ambil keputusan untuk berhenti awal. Kan? Fokus pada tanggungjawab tu kan. Yalah. Kita orang tak nak lah. Kan. Memang ada segi kerja tu tak masalah apa pun. Sebab kita kelapa sawit ni kita taklah kena pergi hari-hari kan. Tapi pemikiran kita duduk di jabat tu kita duduk fikir projek. Rasa bersalah juga. Kita tak fokus pada kerja lah. Tak fokus. Walaupun kerja kita buat. Tak ada masalah apa. Kerja jalan okey. Cumanya bila duduk di pejabat ni kita banyak fikir pasal projek. Kita rasa bersalah. Sebab tu kawan-kawan pujuk tunggulah umur 50 baru berhenti kan. Tak boleh dah. Umur 49 tu terus buat keputusan tak surat untuk pencen awal. Dan alhamdulillah diluluskan. Itulah sejarah dia. Kemudian Sik kan tu. Last di Sik Kedah. Dan tapi itulah kita rancang macam lain, Allah rancang atok macam lain. 2014 pakcik berhenti. Masuk PAS bila masuk PAS? 2015 baru join jadi ahli PAS. Pakcik kira junior lah. Perempuan ni lama kan jadi ahli PAS kan. Dia tapi pakcik ni lah kira menyokong lah, walaupun kerja macam tu menyokong. Kita jadi menyokong PAS ni lama sebab dah bila sekolah Isyad dulu lagi. Kan kita ada guru ustaz yang memang dah tanam dah tentang perjuangan Islam ni kan. Sistem politik Islam dan sebagainya. Kita jadi penyokong tu lama. Tak pernah pangkah parti lain lagi lah kan. Daripada kita cukup umur 21 boleh mengundi tu. Ni undi rahsia ni. Tapi tak rahsia lah kita cerita. Tak pernah pangkah yang lain lah selain daripada PAS. Daripada kita mula layak jadi pengundi. Dan sebenarnya yang jadi lewat masuk PAS tu pasal bila kita kerja dengan Mara ni. Tapi tak cerita kot noh. Dia Mara ni dia agak sensitif lah untuk dengan parti politik pembangkang ni kan. Jadi nak jadi ahli pun tak dibenarkan dan sebagainya. Ingat Mara sampai Kedah macam tu dia main polisi rasanya macam tu lah. Dia kekal macam tu. Dan bila ada PRK atau PRU, PRN kan semua tu, memang kita ni diarahkan untuk bantu kerajaan yang merintah masa tu lah. Tiap-tiap kali pilihan raya. Jadi itu memang waktu pakcik tak aktif dalam politik sangat masa kerja kan. Kita jadi penjawat awam dan pakcik jadi ahli PAS ni selepas pencen tahun 2015 baru join. Betul bila pencen tu macam mana pula cerita selepas pencen tu lah. Yang kelapa sawit tu kita pajak kan, kita pajak.
Tapi 2015 tu bila orang tahu kita pencen di kampung ni, dia mula lantik jadi pengurusi surau. Kan 2015. Lepas tu 2016 jadi pengurusi masjid. Mesti betul. Kan? Masjid tu, Jamiah Rahmani Kampung Bangui. Kampung Bangui. Surau-surau Salihin Muhammad. 2016. Ya 2016 sampai yang macam tu lah. Sampai tahun lepas lah. Sampai Sampai tahun tahun 2025 lah. Sampai tak boleh jadi Sampai tak boleh jadi Sampai tak boleh jadi kan? Dia sampai pencen kan. Sampai Penting lah. sampai tak dibenarkan lah kan. Kemudian tahun 2017 dilantik jadi Bendahari PAS kawasan. 2017 2017. Tak tunggu ke. Lama. Kemudian 2018 suruh bertanding PRU ke 14 14. PRU 14 kan. 2018. Di Dun Pematang Berangan jugalah. Oh, masa tu lawan apa? Masa tu lawan dengan YB yang Nur Hafizah Osman tu. Oh, dia menang PN. UMNO. Menang banyak masa tu dah. Masa tu Pakcik kalah 646. Oh. 646 undi. Majoriti nama atau 646. Tak banyak lah. Tak banyak. Okey. Kita pun masa tu kita baru dalam politik. Jadi kenalan kita dalam politik pun tak banyak. Kita punya pengalaman ataupun gerak kerja dalam politik pun tak reti lagi, jadi masa tu jadi bendahari masa tu bendahari PAS kawasan. Bendahari PAS kawasan. Dia lantik sebagai YDP tu bila yang dipetua lepas pilihan raya, lepas 2018 itu 2019 dia lantik sebagai YDP sehingga sekarang lah. Sampai sekarang. Itulah jalanan. Mana kita rancang macam lain tapi Allah atur macam lain. Macam saya masuk PAS tahun 95 masuk di Pulau Pinang lah saya ni masuk hanya 20 tahun awal daripada pakcik. Senior tapi super senior tapi pakcik kira dulu ni waktu kerja pakcik sokong PAS lah kan. Saya masa tu UMNO. Dulu yang 5 tahun UMNO. Saya UMNO lah. Saya masa tu pemuda UMNO Shah Alam tu. Masa tu tahun 95 tu bila mai Pulau Pinang ni cengih tak masa tu? Kira pemuda UMNO tak cengih. Gerak gempur pemuda UMNO masa tu. Gerak gempur masa tu. Daripada dulu sampai lah cengih lah kan. Lah tak cengih lah. Duk lepas ni tak cengih lah. Beradab sikit. Macam tu lah. Jadi tentulah cara saya isi borang di Pulau Pinang lah tahun 95. Isi borang masa tu Pesuruhjaya arwah Pak Amdan. Masa Pak Amdan Pesuruhjaya PAS negeri. Jadi yang tu lah masing-masing kita ada sejarah masing-masing kan. Jadi macam pakcik latar belakang daripada Marah kan. Daerah apa semua. Tapi yang tu lah selalunya orang PAS lagu tu macam tu lah kan. Kalau kita tengok kebanyakan semua berhenti macam Haji Amir hari tu pun dia pun 50 berhenti lah kan. Jadi pakcik 49 umur 49 Abang Bidin pun sobat ayak kan. Okay lah. Ada isu apa. Jadi bila pakcik dah jadi YB ni kan, apa yang pakcik nampak lah kan. Bila jadi YB ni sebenarnya dia datang dengan tanggungjawab yang berat sebenarnya. Bukanlah mudah. Bukannya seronok, bukan jawatan yang untuk kita banggakan, untuk kita seronok dapat amanah, jawatan tu. Amanah dan tanggungjawab tu berat. Sebab masyarakat yang ada di luar tu letak harapan yang sangat tinggi pada YB ni. Betul. Pakcik rasa untuk jawatan YB ni dia sepatutnya kena orang muda. Pakcik muda kena orang muda. Ni dah dalam 21 dah. Mudah kan 60 baru jadi 59 jadi YB kan. Jadi tak mudah lah. Sepatutnya orang muda. Pakcik nak bagi alasan tu tak ada kat pasal Tok Guru kita pun. Yalah Tok Guru dia orang lama dalam politik kan. Kita dan yang keduanya kena ada duit sikit. Kena ada sumber kewangan yang agak kukuh lah.
Tambah pula lah ni sebagai pembangkang kita tak Ya, ada. kita tak ada peruntukan apa semua. Dan kadang-kadang kita banyak benda yang kita nak bantu rakyat tak boleh. Disebabkan kekangan kewangan tu, yang sumber kewangan. Alhamdulillah lah, tapi walaupun pun ada kawan sahabat-sahabat kita duk bantu kan. Kita kena pandai cari lah. Tapi apa yang baru-baru ni yang saya tengok dia viral lah TikTok dalam Facebook, dalam TikTok semua. Yang berlaku kebakaran di 5 buah rumah. Yang 4 buah rumah. 4 buah rumah di Pematang Repsang. Jadi orang nampak kesungguhan Pak Cik sebagai YB kan. Usaha untuk cari dana untuk bantu kan. Jadi alhamdulillah lah tengok banyak lah Pak tu. Ya, itulah alhamdulillah. Jam Rafai. Masa tu pada kita pun tak ada duit kan. Pada hari lawatan pertama tu kita sumbang 2,000, mana 500 setiap rumah. 500 setiap rumah. Untuk sumbangan daripada peribadi lah. Kemudiannya duduk tengok depan ni tinggal selai sepindang kan, memang hilang terus. Habis semua. semua. Tak ada apa tak ada. Di kejadian ni bila? Tahun bila? Baru-baru ni dalam bulan puasa. Bulan puasa apa ni? 4 hari 5 hari puasa kot. Dah ada Awal puasa lah. Ya. Jadi pada hari kebakaran tu bermula jam 5 pagi. 5 pagi ke 3 pagi, tak ingat lah. Tapi kita lancarkan tabung tu ke 9 pagi. 9 pagi. Dan alhamdulillah tu kata bulan puasa punya semangat untuk berderma ni. Masyarakat di luar tu dia bagi sumbangan dalam tempoh 24 jam daripada kita lancar tabung tu, daripada 9 pagi tu lebih kurang tengah hari besoknya kita berjaya kutip dalam 53,000. 53,000. 80,000. Tak. Lepas tu yang hari kedua tu jadi 80 keseluruhannya. Kan? Dan last kali keseluruhan yang kita kutip 103,000, 106,000, 106,000 last kali. Yang kita serah kepada masa-masa kebakaran tu. Jadi setiap mansa tu daripada Pak bawah, setiap mansa. Kalau ikut daripada tu lebih 25,000 orang langsung. Lebih RM25,000 lah seorang. Satu masa tu. Jadi alhamdulillah Kan? kan. Itu yang tabung pakcik saja. Tak termasuk yang zakat bagi, JKM bagi, kan, Jabat Daerah bagi, yang persatuan NGO mai pun banyak yang bagi, kan. Memang pembangkang pun boleh hidup juga lah. tu cuma cara kita nak olah. Tetapi dia dalam ni kan. Bila orang bagi tu maksudnya orang percaya. Kepercayaan kepada Pak Cik kan. Mungkin depa pun tengok kesungguhan kan, dan depa rasa tak rugi bagi ni, aku percayalah. Memang duit ni akan sampai kan, kepercayaan tu. Sebab tu masa kutipan dana tu, bila Pak Cik kena umum kepada masyarakat. Saya tengok dalam TikTok tu kan, hari kedua kejadian tu bila kita dapat yang kata 53,000 tu, update, kita mula bagi. Mula bagi, kita keluar daripada bank, kita bagi tahu kata setakat hari tu kutipan kita 53,000 dan kita bedak kepada yang mangsa tu. Kita bagi. Dan besoknya dalam beberapa hari itu pula kita umum juga berapa jumlah yang kita dapat. Dan kalau nak check dalam akaun duit masuk apa semua, kita ada rekod semua kan. Sebab tu kita nak kena tunjuk ketelusan tu supaya masyarakat supaya masyarakat tak hilang kepercayaan pada kita. Itu yang penting. Kita takut juga. Kita takut sebab kita dah kutip dana awam ni. Kita bimbang lagi ada pihak-pihak tertentu yang kata kita salah guna kutipan tu. Jadi Pak Cik memang buka lah, kalau tak nak cek memang boleh cek lah. Dan kita tak simpan duit tu dan kita tak guna untuk tujuan lain. Semuanya kita bagi kepada mangsa. Alhamdulillah. Tapi di mata merangai ni kan, tengok gerak kerja Pak Cik dengan tim lah kan. Bila berlaku banjir, berlaku ribut kan, nampak peranan tu kan, dengan masak kan, diedal bagi pada ni. Macam mana Pak Cik membina orang kata apa nama tim tu, tim tu. Itulah. Dalam keadaan kita pembangkang tak ada peruntukan kan. Okey, itulah yang kata Pak Cik pun bersyukur lah sebab Pak Cik ada satu kumpulan staff
di pusat khidmat ni yang memang komitmen bagi yang komitmen yang tinggi lah pada pusat khidmat, bagi sokongan lah. Bagi sokongan yang tinggi, dan daripada bertugas tak kira masa lah. Dan Pak Cik amat syukur lah di atas pengorbanan, komitmen yang telah dibagi tu. Dan juga kita dapat sokongan daripada kita dalam PAS ni, memang kita diajar macam tu dah. Dan daripada PAS kawasan ada sumbangan, daripada PAS cawangan pun kita ada sumbangan. Tim Milo. Tim Milo tu sentiasa bergerak lah kan. Kita tak ada masalah. Kita ada Tim Milo tak apa, kita tak sakau duit orang. Kita tak sakau duit orang. Kita tak sakau duit orang. Kita Tim Milo tak apa lah. Dan ada juga kawan-kawan kita yang bantu kan, yang bagi sumbangan dalam bentuk mangsa-mangsa, untuk mangsa-mangsa apa semua tu. Jadi kita alhamdulillah lah, kita dapat sokongan daripada masyarakat, ada sokongan daripada staf, sokongan daripada ahli-ahli PAS, dan juga sokongan daripada masyarakat umum. Kan? Alhamdulillah. Masyarakat tu dia tak kira lah parti apa-apa. Dia tak kira. Tak kira. Ada yang tak berparti kan, ada yang berparti. Dia bagi sokongan. Dan Pak Cik rasa lah, dalam Perkhidmatan Berangan ni, Pak Cik memang kita pun tolong tak kira parti kan. Sebab tu bila Pak Cik menang dalam pilihan raya kan, yang ke-15 hari baru ni tu, kita dekat majoritinya dekat 9,000, 8,900 lebih. Tinggi juga. Ahli kita pun tak banyak kan, tapi kita dapat majoriti tinggi. Pak Cik rasa yang bagi sokongan banyak ni kebanyakan ahli UMNO lah, yang bagi sokongan, yang membolehkan Pak Cik menang banyak. Dan kita pun, saya Pak Cik pun tak pernah kita tak pernah serang lah UMNO di Tasik Melugok ni. Kita berkawan baik dengan mantan Adun dulu pun. Bila berkempen pun kita jumpa semua, kita duduk cakap buat hurah-hurah macam tu lah kan. Jadi kita amalkan budaya politik yang matang dan sejahtera. Kena jaga. Silaturahim kita jaga. Dan dalam ceramah pun kita taklah kata yang pedas-pedas sangat kepada UMNO apa semua. Maksudnya pilihan raya lepas tu memang kebanyakan kita tak sentuh pun, tak serang pun UMNO rasa. Benar-benar tak tempat serang, pun. Walaupun ada serangan lah daripada UMNO tapi kita tak layan. Tapi di Perkhidmatan Berangan tak jugalah. Serangan peribadi tak ada lah. Semenjak Pak Cik bertanding PRU 14 dan PRU 15 ni, dia tak ada sentuh isu-isu peribadi. Pak Cik pun dia pun tak sentuh peribadi Pak Cik pun tak nak sentuh peribadi lawan kita yang lain. Dan alhamdulillah itu budaya yang baik lah kita tengok. Dan sebenarnya Pak Cik ni pun keluarga UMNO ramai kan? Jadi takkan kita nak kata kat keluarga kita sendiri kan? Tapi nanti dia pelan-pelan dia pun sokong lah, dia sokong. Tapi yalah, dalam UMNO ni dia pun masih lagi ahli UMNO kan? Dan alhamdulillah dia pun memahami lah. Peringkat awal itu tak boleh terima juga. Pasal dia keluarga ni takut kita diserang secara peribadi. Bila politik dulu kan, dia dah masuk bertanding ni, dia ada serangan-serangan peribadi tu yang keluarga tak apa nak setuju kan. Abang saya pun tak bagi mula-mula tak jadi tu. Dia kata janganlah, tak usah lah, nanti dia pelondeh habis kan. Kata tak apalah kan, kita buatlah try kan. Sebenarnya kita pun tak kata orang, insya-Allah pun tak kata kita pun kan. Kita pun baik. Kita pun tak pernah kata kat orang kan. Itulah. Jadi nampak budaya politik matang tu dah mula. Okay, ingat kita di Pulau Pinang ni kan, di Pulau Pinang ni kan, ingat semua tempat kita ada baik lah dengan UMNO ni kan. Tak ada tak ada lah kita tajam sangat. Kita tak Jadi kita membina hubungan dengan ahli UMNO, dengan geng-geng UMNO, dengan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita UMNO ni pun kawan-kawan kita pun ada UMNO kan. Jadi kita tak ada masalah lah bab tu. Okey, tu. Kita masuk isu tempatan lah. Isu ni banyak ni. Isu tentang isu ni. Pak Cik sendiri pun tak tahu. Rasanya menyayak tak tu. Betul. Gua ni. Tapi Pak Cik sendiri pun walaupun dengar kata lah, orang cerita tak tahu lah kan. Cerita kata Pak Cik pun duk buat bendang lah tu. Salah. Dulu. Okey. Duk buat bendang. Buat kamu sawit ke bendang? Bendang Pak Cik buat tahu bila? Dia cerita bendang ni, Pak Cik ni memang asal keluarga orang bendang. Arwah ayah saya tu memang buat bendang. Dan abang-abang saya tu memang bantu ayah buat bendang.
Okey, keluarga Bendang. Saya pun masa keluar rendah pun bantu dalam Bendang. Hidup besar dalam Bendang. Jadi tak jadi benda yang pelik Asing lah. Asing. Waktu pada tahun 1996 bila Pak Cik mula balik ke kampung. Balik Balik kampung ke kampung. dari mana? Masa tu sebelum tu Pak Cik duk jadi pegawai mara daerah Kerian. Oh, Keria ni. Di Perak duduk di masa tu duduk di Sungai Bakap, mulang ke Pait Untang lah. Masa tu Mak Cik kerja di bank simpanan di Sungai Bakap tu. Jadi kita duduk Sungai Bakap, kita pulang, dia duduk situ, senang lah kan. Jadi tahun 96 mula balik ke kampung. Ke kampung. Dan pada tahun tu Pak Cik tengok di kampung Matangkai Kecil ni dan sekitarnya tu, masa tu kebanyakan sawah Bendang ni, sawah padi ni dibuat oleh orang luar. Ada bangsa Tionghoa yang mai daripada luar mai kan, orang daripada Kedah mai buat. Sebab sebelum tu tanah harang. Tanah harang. Tahu tanah harang. Tak faham no. Tanah harang ni maknanya tinggal, orang tinggal lama. Tak usah dah. Sebabkan masalah tu tikus banyak macam-macam lah. Dia bendang bendang tak buat. Pernah jadi bendang tapi tak buat. Bendang tinggal. Bila tinggal tu jadi rang lah. Orang panggil tanah rang lah. Kan? Jadi dia naik rumput penuh apa semua kan. Jadi orang luar ni main pegang. Buat bendang di situ. Jadi bila Pak Cik balik tahun 96, Pak Cik tengok banyak orang luar duk buat. Dan Pak Cik rasa kena buat. Masa tu kena buat sesuatu lah. Kan? Dan Pak Cik tubuh koperasi. Koperasi Kerai Banggul Berhad masa tu di kampung. Kerai Banggul. Dua-dua kampung lah. Bukan Kerai dan Kampung Banggul. Kerai Banggul Berhad. Tujuan dia untuk ambil alih bendang-bendang tadi. Untuk buat. Tapi malangnya dia tak jadi. Sebab bila mesyuarat agung koperasi tu, kita beritahu lah cara-cara kita nak ambil alih bendang tu, nak buat apa semua. Ahli-ahli koperasi masa tu tak setuju. Pasal mereka tak nampak yang projek bendang ni boleh bagi keuntungan kepada koperasi. Sebab tu bila dah tak jadi, maknanya Pak Cik koperasi tak buatlah bendang tu. Jadi Pak Cik ambil inisiatif untuk buat sendiri lah. Mulanya kita nak buka peluang pada kita, kalau masing-masing nak buat tu mungkin masalah sikit. Jadi kalau koperasi buat, kita himpun semua tenaga, kita ada tenaga kerja, ada modal apa semua kan. Kita boleh buat besar lah. So pada masa tu Pak Cik ambil inisiatif buat sendiri lah. Buat sendiri. Mula dengan masa tu lebih kurang 20 relung Pulau Pinang. Kan? Dengan tak reti apa tu. Dulu masa saya kecil dulu, kita buat bendang macam lain. Zaman tu kita tradisional. Kan? Kita banyak guna tenaga ni, manual ni kan. Kita merumput guna tangan, guna tenaga. Kan? Kemudian kita tak buat bekas semai, cabut semai, angkut semai pergi tanam. 95 tu tak ada dah semua tu. Semua tu tak ada dah. Tahun 96 97 tu dia mai apa modern sikit lah. Cara penanam padi tu berbeza dah. Masa tu kaedah serak terus ke ni tak buat dah bekas semai tak ada dah. Kena belajar balik dah kira nak buat tu. Kena belajar balik. Kaedah serak dan kemudian misi-misi pun banyak dah masa tu kan. Lah ni dengan dia tak ada lah mengerat padi pakai manual, tak ada lah. Lah ni dengan drone semua lagi. Lah ni lagi canggih lah. Dan masa tu mula yang tu lah. Maknanya daripada tahun 96 Pak Cik dah jadi 97 lah, kita kata 97. Kita dah mula jadi pesawah. Walaupun duk kerja mara. Tapi kalau orang kampung kat situ, Mereka kata Pak Cik kerja marah. Mereka ingat Pak Cik ni kerja pertanian ke apa kan? Pasal duduk kadang-kadang hari cuti tu kita duduk rendang lah. Kan? Jadi macam pesawah. Betul ya? Baru ni mereka ada buat demo pasal orang di Kedah tu. Di Pokok Senang Kedah. Macam di Pulau Pinang ni. Di Pulau Pinang ni kita pun rancang nak buat demo. Tentang kenaikan harga diesel tu kan. Efek tu pesawah. Dia kenaikan harga diesel tu memang menyebabkan peningkatan kos lebih kurang 42%.
42% peningkatan 42%. kos. Tinggi Kalau dia. kata Ya. ni ada pakcik bawa contoh ni. Ada. Ya. Ini yang dibagi oleh PPNPP. PPNPP. Ni di Apa tu bawah PPNPP tu apa? Pertubuhan Peladang Negeri Pulau Pinang. Okey, Dia orang ni yang jaga jentera-jentera yang ada macam di Port Senar tu. Okey, yang contoh dia bagi di sini, depa punya kadar baru untuk jentera ni. Untuk jentuai. Dulu 1 hektar 590. Sewa. Upah jentera. Upah jentera. Dulu 1 hektar 590. Okey. Kadar baru 825. Dia naik 40%. 40%. Untuk traktor yang roda 4 roda. Dulu 320 1 hektar. Naik kepada 455. Itu bermula bila tu? Bermula pada April baru ni. Baru April. April baru lepas ni. kenaikan harga Diesel. Yang traktor track yang pakai roda berantai tu. Dulu 560 1 hektar. Dulu 395. Lah ni naik 560. 42% kenaikan. Maknanya dalam 40 ke 42% kenaikan upah jentera. Yang ni baru jentera. Baru jentera, tak kira yang lain lagi. Sebab bila kenaikan harga diesel ni, dia akan menyebabkan dia ada apa dia panggil apa, domino effect kan. Betul. Dia tu dah tentu lah. menyebabkan benda-benda lain. Itu dah tentu lah. Kos-kos bahan racun pun mungkin akan naik. Baja akan naik sebabkan kan dia asaskan pada petroleum buat semua. Jadi itu yang kita baru ni dibuat demo di Port Senar tu. Depa minta harga lantai sampai 3,000. 3,000. Lah ni berapa? Kan ni 1,500. 1,500. Naik sekali ganda 3,000. Ramai penonton tak tahu Penang ni pun jelapan padi juga. Ya, kita di Penang ni. Kalau ikut kalau ikut kita ada keluasan 24,210 hektar kot di Penang. Sawah padi. Semua jelapang. Kita tak ada luar jelapang. Jelapang tu maksudnya? Jelapang maknanya semua tu dalam kawasan yang infra dia dah dibuat. Ada tali ayam. Di bawah AIDA apa semua kan. Memang dia dah ada sistem lah di dalam jelapang. Infra dia. Macam di Kedah ada yang kawasan yang luar jelapang. Macam di kawasan Sik ada luar jelapang. Dia tak ada kemudahan asas tak cukup. Okey. Tali ayak pun tak cukup. Kadang-kadang setahun sekali kan. Banyak negeri lain yang ada di luar jelapang. Tapi kita di Penang ni memang infra kita memang terbaik lah. Kita tak ada di luar jelapang. Tapi dengan kenaikan ni semua banyak kesan lah kepada pesawah-pesawah. Memang ada kesan sangat-sangat. Jadi pakcik sebut 24,210 hektar. 210. Daripada jumlah tu kan. Maksudnya yang tu yang diusahakan ataupun yang diusahakan di Pulau Pinang. Yang diusahakan. Sawah padi. Tapi ada juga yang kita tengok yang apa nama macam di sebelah pantai tengah kan. Ada kawasan-kawasan yang tengok memang depa tinggal lah benda tu. Macam untuk yang nak tinggal ini rasanya tak berlaku lagi lah. Kalau nak berlaku musim ni. Ni baru nak mula musim nak tanam ni. Sebab kalau kata sebab yang lepas punya kos masih tak naik lagi. Jetuai tak naik lagi. April. Kan. Pembajak pun tak naik lagi. Semua tak naik lagi. Semua harga lama lagi. Untuk ni musim akan datang ni yang nak masuk ni. Dia kata dia bermula nak berehat satu musim. Yang tu yang di Kedah duk sebut tu. Tapi di Pulau Pinang tak lagi lah. Di Pulau Pinang tak lagi lah. Jadi ni lah. Di Kedah rasanya. Tapi kesannya tu lah. Kesan kenaikan tu. Kesan dah kalau kata macam mereka berehat tu, kesan dia kepada rakyat tu. Ya. Kan? Apa dia kesannya? Dia macam ni. Pakcik tengoklah dari segi peningkatan kos ni satu daripada kenaikan harga diesel. Dalam beberapa tahun kebelakangan ni kita pesawah di Penang ni kita ada banyak sangat cabaran. Kan?
Dulu masa pakcik mula-mula buat bendang, kita tak ada masalah sangat. Masa tu musuh kita tikus dengan ulat dia. Kan? Yang lain tak ada. Lepas tu lama kelamaan dia main bendang mai. Kan? Kemudian dia main penyakit yang pelbagai. Ada penyakit karah. Penyakit yang berasaskan pada bakteria apa semua. Dulu tak ada ni. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Penyakit ni dia baru mai. Penyakit baru. Dan sekarang ni yang duk heboh baru ni tentang rumpai tak mati, racun tak mati kan. Rumpai dalam bendang tak mati. Tak mati. Kan? Betul, nampak hijau, tali ayak pun hijau kan. Dalam tali ayak pun banyak. Kan? Keladi agas kemelin tu banyak sangat. Dan racun tak mati. Masalah racun tak mati. Kalau dulu tu antara kita racun sekali je mati. Keladi agas ataupun kemelin tu kena sekali habis. Mati mati habis elok. Tapi sekarang ni kita racun tak mati. Dia masuk dia lain ni dia tak lut dah. Setengah orang kata racun tu tak bagus. Bukan macam tu tak bagus. Racun tu racun macam lama juga. Bahan yang sama juga. Tapi kita tak nafi ke ada agak racun-racun tiruan di pasaran ni kan. Tapi yang tu kita nak tuduh tak boleh secara keseluruhan kan. Tapi yang walaupun racun tu betul kandungan bahan-bahan dia semua betul tapi dia tak dapat matikan pokok umpai di bendang. Sebab mungkin dah banyak lama kita duk pakai dia. Allah jadikan apa ni manusia, haiwan dan tanaman ni dia kadang-kadang dia ada boleh adaptasi. Boleh kan. Boleh bina apa? Kekuatan, kekebalan dalam diri tu dalam tempoh panjang. Ada immune dengan racun tu. Jadi inilah yang peranan kerajaan. Takkan petani pesawah ni nak boleh buat kajian tentang bahan tu kan. Depan ni lah kena fikir. Kerajaan lah kena fikir cari bahan asas baru untuk nak mematikan rumpai di sawah padi tu. Pakcik cadang macam tu lah. Bila dah racun tak mati, kos dia dah meningkat dah. Nak kena racun 2-3 kali. Kan? Racun rumpai. Racun tu mahal pula. Tapi tak tinggal racun 2-3 kali. Bila racun 2 kali, racun nak kena beli tambah. Upah nak kena bayar lagi. Kan? Bertambah kos lah. Bertambah kos. Berbanding dulu kalau dulu sekali racun sekali habis. Ini bila berkali-kali nak kena keluar lagi. Minimum 2 kali. Ada yang sampai 3 kali. Jadi peningkatan kos berlaku di situ. Kan? Dan racun yang penyakit pelbagai itu kita tak kira lagi. Yang tadi yang kata bakteria, apa itu karah semua tu. Dia ada racun-racun special untuk dia. Kan? Khusus untuk dia lah. Kalau racun untuk penyakit ni pula dengan serangan perosak ni, biasanya satu musim kita kurang-kurang pun 3 kali lah. 3 kali. Kan? Kos racun pun dah naik. Kan? Harga racun naik. Jadi itu peningkatan kos dah berlaku sebelum daripada harga diesel naik lagi. Sebelum harga diesel naik lagi. Sebelum harga diesel naik lagi. Peningkatan kos tu dah berlaku dah. Maksudnya bila naik ni lagi kadang sewa bendang pun dah naik. Orang yang sewa bendang kan, sewa pun dah naik. Dia dah mula naik lah. Tapi bila diesel ni naik, peningkatan upah jentera pun naik sampai 40% ke 40 ke 42% tu. Itu yang menyebabkan pesawah sekarang ni bangkit buat demo. Sebelum ni pun memang daripada untung tak banyak mana kan. Ditambah pula dengan penyakit yang pelbagai tu. Tambah pula dengan ni memang mereka kata sudah jatuh ditimpa tangga. Takkan memang buat penat saja. Bendang penat saja lah. Penat saja. Tak dapat apa lah. Fisabilillah lah. Bagi rakyat Malaysia makan beras kan. Dia sebenarnya kira orang yang buat bendang ni dia sebenarnya wira. Kalau betul-betul nak kira wira. Pasal apa yang kita duk makan ni depa ni yang duk teruk kan. Yang kata kita makan lah. Bukan beras import lah. Ini yang beras import pula, beras tempatan pun tak tahu hilang mana ruyuk pula. Berapa peratus? Itulah yang dibimbangkan tu. Kerajaan duk bimbang kalau kata harga lantai padi dinaikkan. Maknanya harga beras tempatan kena naik. Kan? Pakcik memang setujulah, memang harga beras tempatan kena naik. Tapi sekarang ni bila harga tak naik pun, harga lantai padi ni 1,500, harga beras tempatan di pasaran ada tak? Tak ada. Tak ada. Di mana? Rahib. Kan?
Bila jualan ramah ada lah. Tapi di kedai kan, di supermarket, di apa Maidin ke semua tak ada. Kan? Dia ada masa dia buat jualan khusus. Masa jualan rahmah ke Jualan apa rahmah semua baru tak ada. ada. Ya, yang kita heran sejak depa ni ambil alih tu beras tempatan tu hilang raib ke mana tau. Yang sebelum-sebelum ni ada kan. Sebelum ada. Sejak di pasaran. Baru Jadi ni mungkin orang di luar kan. dia kata rakyat Malaysia tak makan beras tempatan. Tak ada nak makan macam mana? Kan? Jadi orang yang buat bendang ni, orang yang usaha bendang ni, depa ni lah yang tahu kan. Depa ni kita dah makan beras tempatan yang dah dicampur. Kan? Kita pun bayar harga import dah, beras tu dah naik dah pun. Kan? Lah ni kita ni buka pintu rumah kita, kita tengok padi depan rumah. Tapi kita makan beras import. Beras import. Kami sendiri yang tanam padi pun kita makan beras import. Kan? Orang tanam padi pun makan beras import. Padahal campur beras tempatan, Pencik Azhar. Yakin campur beras tempatan. Sebab logiknya kita kadar pengeluaran padi kita di sini beras kita di Malaysia ni, kita secara diri kita 60%. Okey. Betul tak? Pengeluaran padi yang menghasilkan beras 60% daripada keperluan negara. Maknanya kita import 40% import. kita import 40% lebih kurang. Okey. Sepatutnya Kat kedai-kedai kalau di kedai patutnya proportion kalau 100 beg 60 beg beras tempatan, 40 beg beras import. Ni terbalik. Sepatutnya lah. Ada tak beras tempatan? Tak ada. Jadi banyak Misteri. persoalan di situ. Banyak persoalan. Jawapan ni Mak Sabu je yang boleh jawab. Dia menteri ni. Kita tak Menteri jawab. kita jaminan makanan kan. Jadi dia lah yang tak boleh jawab ni. Tapi tempat lah tak jawab lah. Walaupun pernah dibangkit orang nak tanya kan. Jangan tak jawab lah. bagi pihak bayar. Sebab tu kita Pakcik setujulah kalau kata kita naikkan harga rantai padi. Kalau tak naikkan kepada 3,000 pun kurang-kurangnya 2,000 ke atas lah. Pada pengusaha-pengusaha. Supaya kita nak jaga pesawah kita. Kalau pesawah ni duk rugi, takut satu masa dia mai tak mau semangat tu dah jadi putus asa kan. Betul ya? Susah tu. Kan? Yalah. Ni pun dah duk sebut dah di Kedah kata tak mau buat nak rehat semusim. Baik pergi kerja kilang. Kalau kata berlaku sungguh di Kedah ni jelapan padi yang sang lah di Malaysia. Kalau kata mereka rehat semusim ni, bayangkan pengeluaran padi kita pada musim depan. Berapa persen akan terjejas? Lah. Kalau mereka betul-betul rehat. Kan? Kita kerajaan terpaksa import. Kalau kata dulu kita import 40%, mungkin dengan kata ni pesawah rehat ni, kita tak tahu berapa persen kita nak kena import. Mungkin 60%, 70% kita nak kena import. Saya nampak dah tokoh Menteri Pertanian. Tak, bukan ni realiti kan. Kalau kata pesawah ni rehat sungguh, masalah. Masalah. Kita nak import beras pun ni tak tentu harga beras yang import lah ni akan murah sebab masalah yang berlaku kan, kenaikan harga diesel dan sebagainya ni. Sebab bukan di Malaysia saja harga diesel naik kan, dia seluruh dunia. Kecuali Sabah Sarawak ya. Yang special. Tu kita tak tahu nak kata lah pasal Sabah Sarawak special kan. Kita di sini naik, depa tanam padi ah. Sabah Sarawak ada tanam padi. Untuk kesimpulan depa ada tanam. Depa kata sebab depa tak naik tu sebab tak ada DAP, wallahu alam. Tak tahu mungkin kan. Kita nanti kita pun bagi tak ada DAP lah. Bagi tak ada DAP kan barulah harga diesel turun. Kena bagi tak ada DAP. Formula tu sangat bagus. Maybe kira Pakcik Sobri bercakap pasal Pakcik sendiri pun turun ke bendang. Buat bendang bukan kata duduk tak kenal bendang ni. Lagi satu kalau tengok rekod rekod yang dikeluarkan oleh ni Bulat Statistik Tanaman yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian bagi untuk tahun 2025. Pakcik ambil sikit lah kaitan dengan padi. Yang ni kalau ikut kita hasil padi kita ni mengambil di Pulau Pinang, kita cakap Pulau Pinang lah pasal kita tak mau sentuh negeri lain. Okey, kalau di Pulau Pinang purata hasil bagi 1 hektar pada tahun 2020 5 tan 1 hektar. Lepas tu 2021 dia naik 5.6. 5.6 tan per hektar. 2022 dia turun kepada 5 tan sehektar.
2023 dia maintain 5. 5 tan juga. Tapi pada tahun 2024 dia turun kepada 4.8 tan per hektar. Mana Pakcik rasa 2025 pun dia menurun. Kan? Ini sampai 2024. 24 lah. Kan? Dia macam kita sebut tadi lah. Hasil padi menurun ni disebabkan masalah-masalah yang berlaku di sawah padi tu. Kan? Dengan penyakitnya yang pelbagai, ya, racun rumput tak berkesan, kan, kenaikan kos dan sebagainya. Ni di sini kita tak kenal lagi ni. Buat dia musim akan datang ni baru nak tengok dia punya tu. Tapi logically mesti ada kesan. Ada kesan. Ada tentu lah. Kita boleh. Sebab tu kerajaan kena pertimbangkan sungguh, kan, permohonan pesawah untuk naikkan harga rantai padi. Tapi baru-baru ni tengok BMX umum pemberian 200 insentif bagi apa dia panggil insentif awal lah untuk pajak apa semua tu. Itu sebenarnya tak membantu pun. Kan? Bantulah sikit. Tapi secara keseluruhan dia tak membantu lah. Sebab itu baru jentera untuk membajak. Yang jentuai tak ada, kan. Yang lori-lori padi bawa pergi ke Kedah pun tak ada, dia tak dapat fleet card. Maksud dia, kan, pokok utama dia tu harga lantai tu lah. Harga lantai tu untuk membolehkan pesawah dapat pendapatan yang bersesuaian dengan usaha yang mereka buat. Teruk mereka pun bukannya ni, kan. Bila banyak musim dah yang pesawah-pesawah ni mengalami kerugian. Kan? Maknanya buat bendang hasil, kalau kita di Pulau Pinang ni dari dulu lagi Pakcik duk tengok, kalau kita hasil kita 2 tan ke bawah tu memang kita rugi. Untuk satu relung, bukan 1 hektar, satu relung Penang. Kalau kita dapat 2 tan kita rugi. Kalau kita dapat lebih daripada tu mungkin ada untung sikit. Tapi ni kebanyakan kita duk dapat dalam 2 tan ke 2 tan setengah. Kemudian ni cukup lah. Maknanya kalau kita tunggu 6 bulan untuk hasil padi tu, kan, 6 bulan kita dapat untung yang sikit, kita nak bahagi dengan 6 bulan masa yang kita usahakan tu, sebulan jatuh berapa? Income tak cukup. Dalam dialog yang dibuat baru-baru ni di Penaga, yang Pakcik hadir juga, dengan siapa? Dibuat masa tu Exco Pertanian. Dengan KPDN, KK ada, lepas tu Pertanian ada, semua agensi ada lah. Mardi pun ada. Masa-masa tu memang pesawah dah meluahkan kesusahan daripada Exco. Dan sampai peringkat Exco pun setuju lah, dia pun faham juga. Exco kita yang baru ni, bila Datuk LCD ni dia pun besar di kawasan sawah padi juga. Maksudnya dia faham Sungai Aceh ni. Dan pada masa tu sampai dia pun kata kalau boleh lah dia nak bantu pesawah-pesawah ni untuk dapatkan zakat daripada zakat Pulau Pinang. Yalah, kalau kita dah buat rugi, nak makan apa? Jam, kan? Betul lah. Jadi lepas ni dah masuk golongan miskin dah ni. Miskin lah. Nak makan pun tak ada. Dia perlu dibantu oleh pihak zakat. Itu satu perbaikan macam tu. Kena iktiraf pengorbanan dia tu untuk makanan rakyat. Itulah. Pakcik rasa memang kerajaan kena bagi perhatian serius lah. Kadang-kadang kita cakap ni dia mungkin tuduh kita cakap pasal politik, kita orang politik cakap kan. Tak apalah. Kerajaan buatlah kajian. Turun ke lapangan, buat kajian, jumpa pesawah, jumpa semua agensi yang terlibat, buat kajian betul-betul supaya kita dapat satu keputusan yang boleh membantu. Kita tak maulah pesawah-pesawah kita ini putus asa, kan, sebab selama ni dia buat tak untung, kan macam buat tadi Pakcik kata apa dah? Kira buat ni lah, buat amal jariah lah, nak bagi rakyat Malaysia makan beras kan. Kan sampai bila boleh tahan, kan. Itu kena jaga. Sebab ini makanan asas, kan. Ini keterjaminan makanan yang perlu dijaga oleh kerajaan. Dia lah ni bukan slogan yang tu yang penting. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Buat pi lah nama Kementerian Keterjaminan ke apa ke.
kalau tak selesai isu ni pun masalah juga kan. Pasal beras kita ni di Malaysia ni benda tu makanan asas Betul. kan, bukan kita makan roti kan? Kalau ni perlu kita kena tengok cara kerajaan Jepun jagalah pesawah-pesawah dia di sana. Kan? Di sana kerajaan Jepun rasanya dia bagi banyak insentif untuk pesawah dia di sana. Harga special, ada insentif banyak. Kita tak nafikan kerajaan kita pun bagi, ada bajet subsidi kan, ada insentif pajak, insentif racun semua ada. Tapi ianya tak cukup, dengan harga lantai padi yang ada sekarang kan. Kalau 2,000 ke atas tu insya-Allah boleh membantu lah. Kalau 3,000 tu memang terbaik lah kan. Harga lantai padi dinaik ke 3,000 memang terbaik. Pesawah akan happy. Yang tu yang mereka minta kan. Itu yang mereka minta. Jadi kerajaan dia kena Bukan mereka minta nak jadi kaya je kan. Buatlah ni banyak-banyak dah jadi orang miskin lah pesawah ni kan. Cuma yang boleh tahan ni kemungkinan pesawah ni dia ada buat benda lain sama. Boleh lah kan? Dia ada tanam yang lain sikit, di lain kan. Dia ada kadang-kadang yang buat part time pun ada kan. Macam tu yang boleh hidup. Kalau kata semata-mata bergantung pada hasil sawah padi tu, memang masuk dalam golongan miskin dia. Okey. Banyak dah cerita pasal sawah ni. Ni kan ni lah ni buat lah ni. tu sudah sure. Tempat pakcik pun orang kata apa ni, isu babi ni. Isu babi kan. Babi ni padat lah. Di Tasik Gelugok ni babi ni. Pasal apa hari ni saya tengok ada kenyataan ni, kita tengok PM kata di Selangor. Jamaah menteri kita kira bersetuju lah kalau di Selangor ni kalau nak buat di kawasan kira yang tak ada orang duduk. Tak ada orang duduk. Kan tak ada orang duduk ni okey. Maksudnya tak ada halangan lah. Yang kalau yang dipahamkan macam tu lah. Tapi kalau tak ada orang duduk tu, takkan tak ada duduk selama-lamanya. Dia kan ada penduduk lepas tu. Dia kan ada penduduk macam ni contoh tempat pakcik kan. Di apa nama Kampung kandang babi tu dah berapa lama lah? Katanya 5-60 tahun lebih. 5-60 tahun. Dulu tak ada orang. Masa tu tak ramai lah. Tak ada orang. Tak ramai betul. Jadi apa pesanan pakcik pada orang Selangor kan? Pasal apa? Pesanan pakcik pada orang Selangor. Pasal pakcik memang duduk sendiri, hadapi sendiri, tengok sendiri. Kan dengan sungai pencemaran. Allah. Kita pun kira pakcik kena bagi tahu orang Selangor sedar lah. Kenapa isu babi ni? Isu babi ni memang macam yang disebut oleh Diri Yang Mulia Sultan Selangor tu, kita setuju sangat lah. Kalau boleh duduk sebelah lah, import lah kalau nak makan pun belah di lain kan. Tapi itulah ada yang YB di Selangor tak setuju pula kan. Mereka nak makan yang fresh je kan, mereka tak mau yang import kan. Tapi itulah ladang babi ni dia apa tak sesuai lah ada di kawasan penempatan yang manusia duk ramai. Ni padat kan kawasan tu. Kawasan pembangunan naik kan. Kawasan yang ada di Kampung Selamat tu memang padat lah ni. Ya. Dulu mungkin tak ada isu sangat. Tapi pun bila dia lepas pencemaran najis babi tu masuk ke Sungai Kereh tu. Sungai Kereh. Yang duduk sepanjang Sungai Kereh tu orang Melayu kan. Dan mungkin sebelum tu tak banyak pelepasan dia. Bila banyak tu ayak dah jadi hitam. Dia menjejaskan apa kehidupan dalam di sungai tu dan menjejaskan pendapatan nelayan sungai lah yang ada sepanjang tu. Dan itulah yang berlaku sekarang ni kan. Isu pencemaran lah. Isu pencemaran lah kita di Pulau Pinang ni kita taklah nak suruh tutup terus kandang babi tu pada belah lama dah. Cumanya kita nak minta kalau seboleh-bolehnya janganlah berlaku pencemaran bau dan pencemaran buang najis ke sungai tu. Najis babi tu. Kita tak mau berlaku dah. Dan pada tahun 2016 dah diluluskan enactment penternakan babi. Pulau Pinang. Pulau Pinang. 2016 lagi. 2016. Zaman Dr. Afif je masa tu jadi Sekolah Pertanian. Dr. Afif. Dr. Afif. Dan 2017 diwartakan. Lepas tu? Kan, lepas tu kita tengok ada tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak veterina. Yang pencemaran najis babi ni dia tak boleh dibuat
tindakan tak boleh diambil penguasaan oleh JAS. Jabatan Ahli Sekitar tak boleh ambil sebab Oh. dia pencemaran diasaskan pada sisa pertanian. Oh. Bila sisa pertanian Di di luar luar bidang. bidang kuasa, Bidang bidang kuasa kuasa. JJN ambil tu tak ada. Tak boleh. Sebab tu setengah orang duk tuduh JAS tu pakcik kesian juga kat JAS. Orang tak Mereka tak ada faham. punca kuasa. Tak ada punca kuasa. Bukan bidang mereka. Masyarakat di luar pun tak faham. Tak benda tu. faham. Lebih ingat tak benda faham. pencemaran. Tapi JAS pun bila kita jumpa baru ni, kalau kata ada Aduan. kerajaan nak bagi punca kuasa kepada JAS untuk ambil tindakan, mereka mengalu-alukan lah. Sekarang ni mereka tak ada punca kuasa. Punca kuasa. Kan? Memang mereka tak boleh ambil tindakan. Sekarang ni ada kuasa untuk ambil tindakan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Veterina dan juga MPSP. MBSP, Badan Raya Sebarang Perai kan. Adakah mereka mengambil tindakan? Tindakan diambil dalam perjumpaan kita dengan veterina baru ni. Tindakan diambil. Cumanya veterina Pulau Pinang ada penguasa 3 orang. Satu negeri suruh Pulau Pinang. Satu negeri Pulau Pinang. Kan? Oh, 3. Memang tak mampu nak buat. Kan? Tapi dia bukan babi saja kan? Binatang semua sekali lah. Dia penguasaan dia untuk semua sekali. Dan dalam perjumpaan baru ni Pak Cik sebut tengok penguasaan dia ambil. Pak Cik kata pasal apa kita punya enactment yang kita lulus 2016 dan Warta 2017 itu tak berkesan. Sebab pencemaran duk berlaku lagi. Kan? Patutnya tak berlaku dah. Sebab dalam enactment tu penternak diminta untuk buat satu sistem ternakan dia panggil apa secara tertutup. Kumbahan. Satu tertutup supaya nak elak bau tu. Satu lagi najis tu dia masuk dalam apa dia punya kolam yang banyak lapis tu. Kandang tu kena tertutup. Tertutup. Macam kita ladang ayam kita buat aircon tu kan. Lebih kurang macam tu kot. Tak mau dah ada pencemaran bau. Dan juga najis tu dia tak terus masuk ke sungai ataupun ke parit Cina ke sungai ke. Dirawat dulu. Kolam 1, kolam 2, kolam 3. Kan? Lepas tu yang bersih tu, yang jernih tu baru lepas masuk ke parit. Kan? Jadi dua-dua tak ada berlaku. Tapi pencemaran kita dah tengok masih berlaku. Kan? Tu taik-taik babi berkelampung lagi banyak. Kan? Dalam parit Cina masuk ke sungai Keras tu banyak. Maknanya pencemaran gagal lah dikawal. Padahal Pak Cik duk rasa macam kalau kata tak berkesan enactment yang diluluskan ada. takkan sia-sia lah sia-sia lulus kan tapi tak ada hasil. Ada macam loophole lah di dalam enactment tu pun kan. Dan Perkhidmatan Veterina pun Jabatan Perkhidmatan Veterina dia tak ada kaitangan yang cukup untuk buat penguasaan. Tak bersungguh lah nampak. Yalah kerajaan tak bagi kan penjawatan untuk penguasaan tu kan. Dia tak mampu nak buat penguasaan. Tapi dah depa kerja siang. Lagi satu. Kalau kata lah ni kos nak buat sistem tertutup tu mahal. Satu. Yang keduanya kos rawatan untuk buat kolam-kolam apa semua tu tinggi juga. Tinggi. Dan kemudian ada kos lain pula kalau kata dia hantar masuk ke tempat lain untuk diproses jadi biogas apa semua tu. Kos penternak kena bayar kos tu. Kan bawa najis tu yang nak dibawa ke tu kena bayar juga. Kena bayar enggak? Asal-asalnya penternak ni kan toki-toki ladang babi ni dia nak bayar tak? Kalau setengah kalau bolehnya kalau kita jadi pun katanya kita bayar setengah hari kita lepas main time malam kan kita lepas ataupun time hujan kita lepas time hari cuti yang kuasa tak kerja ni kita lepas masuk sungai tu yang masih berlaku pencemaran tu. Pengarah veterina pun mengaku sendiri memang mereka tak mampu untuk buat penguasaan untuk kawal pencemaran tu. Dan dia pun sendiri mengaku memang ada dia sebut culprit di kalangan peternak ni yang lepas juga di masa-masa yang tak ada penguasa di situ di luar waktu bekerja. Di luar waktu bekerja dan sebagainya. Sebab apa? Saya duk berulang dulu kan daripada Sungai Tani ke Penang. Kalau naik komputer tu
Kan? Dah sampai boleh tahu. Tahu dah tahu. Bau babi ni mesti sampai tasik keluar punya station. Pasal apa dia masuk sampai ke dalam komputer. Bau babi ni. Tu tutup kuat semua tu. Tutup. Tu bayangkan orang yang duduk di situ. Duduk di situ. Allah, beli rumah 600,000. Beli rumah mahal-mahal, penduduk yang duduk tu ayam babi lalu kot. Dia lah ni je. RFI. Parit Cina tu panjang dia 1.8 kilo. 1.8 kilo. Parit Cina belum masuk Sungai Keris. Parit Cina sebelum masuk Sungai Keris tu. Parit Cina ni dia lalu ikut Kampung Selamat lah mula-mula Kampung Selamat. Kemudian dia lalu ikut Taman Sepadu Jaya. Tu pun dah banyak rumah tu, taman baru kan. Kemudian dia akan lalu ikut Midtown Perda. Midtown Perda yang kita duduk makan kenduri tu. Yang ada industri halal lah, apa semua makanan apa semua. Kan? Kemudian dari situ dia akan lalu pula tengah-tengah Taman Tasik Blue Rock Utama. Panjang. 1.8 kilo. Parit Cina tu. Jadi lah ni yang penduduk taman ni lah yang terkesan sangat. Nak buka tingkap, nak buka pintu pun insya-Allah. Bau babi. Ada masa-masa tertentu bau sangat teruk. Kan? Bila dia lepas tu kan. Kesian. Kadang-kadang kita pergi di situ pun. Tasik Lugok kan? Tasik Lugok ah. Bukan ketua cabang dia siapa? Ketua cabang KKM 1 lah. Ketua cabang. Tapi lepas buat tak tahu kan, pakcik pun heran. Dia patut dia kena ambil perhatian lah. Dia pula dia ketua cabang dia ada kuasa pula. Dia kena ambil tahu jugalah apa yang berlaku. Isu zakat apa semua tak dah nak buat. Nampak lah bagi dia kelut. Kan? Dia tak ada nak fikir abang ni. Tapi dia tak ada fikir pasal babi. Patutnya dia ketua cabang, dia kena ada lah. Tapi dia boleh suarakan lah, dia timbalan ketua menteri suara expo tu. Duduk dalam kerajaan kan, boleh lah. Dia bukan minta apa nama jawatan, semata-mata jawatan tu, tanggungjawab tu. Tanggungjawab. JKM 1 kan, kena ada lah. Siap orang beli rumah ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu mau babi. Kan? Betul. Itulah pesanan pada orang Selangor yang duk bagi buat kena babi ni. Kan? Dan bagi ini kan, tapi mungkinlah dia tak ada orang duduk. Dah kali tak ada lah kan di Selangor tempat baru tak ada orang duduk lepas ni. Ada orang nak naik tu apa nama? Bila rakyat bertambah kan. Kawasan penempatan taman-taman baru dibuka. Akan jadi dekat juga. Akan jadi lagu tu. Salah satu lagi lah. Dia ternakan babi ni. Ya dulu dia pernah berlaku tahun berapa virus Nipah zaman zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri kan? Di Bukit Belanduk Bukit Belanduk ni 9 kan dia membahayakan kepada nyawa manusia kan kita pun tak minta benda tu berlaku tapi kalau berlaku dia akan jadi satu wabak yang sangat dahsyat lah. Kita pun tak mau lah benda tu berlaku. Sekarang ni yang berlaku ASF African Swine Fever demam. Yang ni dia tak kacau manusia. Dia kena babi saja. Sebab tu yang expo yang dulu kata babi pun tak ada dah, tarik pun tak ada. Babi pun dah mati banyak. Baru ni pun memang disebut kan populasi babi di Kampung Selamat di Baldo menurun banyak disebabkan ASF itulah. Kan. Tapi tu pun untuk sementara. Lepas tu dia akan banyak balik lah. Dia kebah demam tak ada. Lepas ni kan. Mungkin mereka pun dia dah ada ubat mereka semua kan. Dia dah kebah demam. Tapi sekarang ni tak ada vaksin lagi. Tapi kena beritahu tak ada vaksin lagi untuk ASF tu. Tapi alhamdulillah dia tak menyakiti manusia. Kalau kata dia menyakiti manusia memang kita bimbang sangat. Dulu di Bukit Belanduk tu dia daripada binatang kelawar kena ke babi kan. Itu kena pada orang demam yang menyebabkan kematian virus Nipah dan sebagainya itu kan. Ratus ribu, puluh ribu babi dimusnahkan kan. Juta lah masa tu. Sampai orang yang makan babi pun tak berani makan babi kan. Punya takut. Kita pun tak mau lah sampai peringkat tu jadi lebih baik kita mencegah. Jadi maksudnya isu babi ni pun kita akan bawa dalam sidang 2 ni. Setiap kali sidang 2 pakcik bawa dalam ucapan. Dan kali ni mungkin kita akan ada nak serah memorandum kepada CM. Kalau CM ni kalau CM tak mau terima kita jemput dia punya siap-siap macam tu lah. Kan? Dia patutnya isu babi ni kerajaan negeri kena notahkan lah. Sebab dah lama. Lama lah. 50 tahun. Tak, kita bukanlah kita nak suruh tutup macam saya kata tadi kan. Tapi kalau nak belah juga kerajaan kena bantu. Kena bantu.
dari segi apa Sarana. apa yang apa kolam tertutup tadi kan, ni apa ladang kandang tertutup tadi tu, dan dengan kolam-kolam yang nak buat tu kena buat bagi sempurna. Kerajaan pun dia tak boleh pikat keuntungan semata-mata kan. Tak boleh. Dia kena pikat juga. Macam sebab kita dalam Penang 20-30 tu Penang Go Green lah kan, semua kan, semua kita nak jaga alam sekitar apa semua kan. Go Green tak korak pangan apa nama sungai penuh ketik babi. Penuh dengan ketik babi. Jadi tak kena sangat lah. Berapa tahun lagi nak sampai 20-30 kan. Go black go black Jadi go black go green kan. Patutnya mungkin ni kawasan yang bukan kawasan yang masyarakat majmuk, yang kena orang Melayu saja. Kan? Jadi tak apa, PAP tak apa tak boleh lah, kita tak nak lah kan. Yang penduduk yang duduk sepanjang Sungai Kerih tu, yang 9 kilo daripada apa Parit Cina tadi sampai ke Sungai Perai tadi tu, ada berapa 10 buah kampung yang ada di sekitar tu kan. Depa ni memang mandi lah. Sampai kadang-kadang kita jumpa depa ni, depa kata kalau tak bau tak makan. Macam-macam putih asar lah sebut tu kan. Seolah-olah daripada dulu ni YB macam-macam tukar lah. Mai timbalan ketua menteri, Perdana Menteri, timbalan menteri peringkat pusat Perdana, tapi semua tak berjaya. Kan, bila kita nak buat lah ni macam depa duk peli kita, candik kita. Macam sia-sia lah membuat kan. Dari dulu tak selesai dari dulu tak selesai kan. Tapi kita takkan kita nak berdiam diri kan. Takkan kita nak biar benda tu terus berlaku. Orang kan kita usaha juga kan. Nak berjaya tak berjaya tu kita tengok perkembangan kan. Tapi dalam perjumpaan dengan veterina baru ni adalah nampak apa yang dipanggil sinar di hujung terowong. Ada nampak cahaya kemungkinan harapan untuk berlaku, tapi masih jauh lah kan. Sebab dalam perjumpaan tu untuk sementara waktu ni ada disediakan 3 lori tangki untuk bawa najis babi tu ke empangan jajar, bukan Waldo. Penjagaan ni dia dia ada satu lagi, ada satu kilang yang proses tik babi untuk dijadikan biogas. Makan jajar sini ya. Tempat jajar. Sebab di Valdo, yang di Valdo punya nak bawa, depa tak mau terima tik babi yang campur dengan ayak. Pula. Depa nak tik babi green. Nak tik babi yang ori lah. Dalam bentuk paste tu dia betul lah. Hak di abang dengan jajar boleh terima yang campur dengan ayak. Tapi 2 lori. Satu hari ada 3 lori tangki yang besar. Lepas tu dia ada lori tangki yang kecil ni bawa pergi ke lori tangki besar tu untuk dibawa pergi. Usaha tu. Sekarang ni yang CM katanya dah arahkan YB Jawi untuk tengok isu ni. Kenapa YB Jawi tak? Exco. Dia yang panggil perjumpaan di veterina baru ni, dan kita diberi taklimat macam tu lah. Dan satu lagi usaha untuk buat kilang biogas di Kampung Selamat kan. Itu pun rasanya jangka panjang lagi lah. Dalam 2 tahun lagi baru nak selesai kot kan. Kalau kata berlaku ada usaha-usaha macam tu, nampak ada lah sinar sikit. Tapi kita tak mau lah. Walaupun ada, kita tak mahu pencemaran terus berlaku. Kan? Ini Pakcik Baju baru terima ni. Tangki ni kolam najis yang dibuat di tu. Dia ada pati dah. Sebelum dia jadi ayak keluar masuk sungai ke parit tu. Dia ada sisa mendapan yang hak tai asli tu lah. Tai asli kan. Yang tu nya kena buang, kena cuci kolam tu kan. Dalam jangka masa tu kena cuci lah. Dia dah banyak dah penuh. Ada isu company yang bawa najis babi yang cuci daripada kolam pergi buang dalam kelapa sawit. Kan pula. Lepas tu je veterina tangkap. Denda apa semua. Lah ni dah rasanya tak tahu dah pergi buang tanah. Baru ni dengar cerita ada pencemaran berlaku di Sungai Orang Putih dekat dengan highway ni. Pakcik duk bimbang daripada pituang dalam tu dalam sungai tu. Allah, kalau berlaku macam tu jenuh kan.
Dia macam dia nak kena uruskan kan sisa pepejar tu, walaupun dia ada kolam tapi ada benda tu nak kena urus, nak kena buang tang mana, nak kan. Kalau kata najis manusia boleh tahan lagi, boleh diproses jadi baja apa, boleh kita ni. Tapi kalau taik babi, kalau di sisa-sisa dia tu diproses jadi baja, siapa nak pakai? Kan? Okay, kalau nak cerita ni panjang. Panjang terus ada panjang. Dia isu babi ni memang panjang lah. Boleh sembang. Tapi kita tengok kesungguhan YB kita lah memperjuangkan isu yang penting isu babi, isu sawah. Kita akan berjuang. Selagi Pak Cik jadi YB di Matang kita akan terus memperjuangkan isu ni. Sampai dia, kalau kita dah tak di YB tu tak upaya, kita tak ada ruang nak berjuang, tapi mungkin kita berjuang dalam bentuk lain, badan bertindak kan, dalam badan bertindak apa nanti, itulah, insyaAllah kita akan cuba bantu. InsyaAllah. Okeylah. Terima kasih banyak lah banyak kan atas apa perkongsian daripada mula latar belakang sampailah ke isu babi ni kan. Sejam lebih kan. Jadi sejam lebih perbincangan kita, dan isu ni pun akan dibawa dalam sidang Dewan Undangan Negeri kita bawa minggu depan 8 sampai 15 hari bulan Mei kan persidangan 8 sampai 15 Mei kan. Jadi pada masyarakat di luar sana, khususnya di Pulau Pinang ni, kita punya podcast ni semua membawa isu-isu di tempat-tempat yang kita bagi ni. Dia banyak isu yang kita nak bincang, tapi kita masa terhad kita simpan lagi, kita banyak episod lagi. Contohnya berlaku pembangunan yang mendadak di Arakuda, kita simpan, banyak isu kaitan dengan banyak. Jadi bila dia kata slogan Penang elok dah ni, dia tak elok tak mana pun. Dia tak elok tak mana pun. Cumanya orang kata apa, make up lah, nampak tu macam elok kan, tapi di dalam ni matlamat tu bagus lah, dia letak tu kan, yang go green lah apa semua kan, tapi slogan saja, takut tinggal slogan lah. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi kan dengan YB Pulau Betong lepas sidang DUN ni minggu gitu. Jadi pada penonton yang lain tu boleh sidang DUN ni kita akan jemput lagi YBB kita ni untuk ceritakan apa yang berlaku di dalam sidang Dewan Undangan Negeri kan, isu zakat, isu ni. Jadi banyaklah isu di Pulau Pinang yang dia bawa. Komitmen YBB Perikatan Nasional, khususnya YBB PAS ni memang boleh top terbaik insyaAllah. Kita jumpa lagi lah pada episod yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada YB Muhammad Sobri bin Sadeh ataupun Pak Cik Sobri, dikenal sebagai Pak Cik Sobri, dan kepada semua penonton-penonton yang menonton pada malam ni. InsyaAllah. Terima kasih kembali sebab sudi jemput. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.